Orang tak ramai malam ni, saya tak malu nak cerita. Ni nak cerita malu ni cerita ramai. Minta permission. Boleh tak cakap? Boleh. Okey. Jangan marah. Ada sebab adalah. Sebab tu kan? Okey. Semenjak saya kahwin. Tu cerita dia tu. Semenjak saya kahwin bila setiap kali datang bulan, saya kata anda pasti terkejut. Walaupun kawan rapat, saya tak pernah tahu rahsia. Ini rahsia tersembunyi. Tapi hari ini, demi kebaikan bersama, demi kebaikan anda, saya akan kongsi pengalaman ini dengan anda. Ya, saya semenjak saya kahwin, masa remaja saya lupa sejak saya kahwin, saya setiap kali datang bulan, saya tak pandai pakai beg wanita brand yang ada di pasaran. Ya, saya tak pandai pakai. Saya hanya pakai tisu. Anda pasti terkejut. Tetapi ini benar. Tak ada yang tak benar, melainkan benar. Kuat sikit cerita. Boleh cerita ini. Rakam. Ada cerita. Ya, saya pakai tisu. Anda tahu kenapa? Saya adalah seorang yang penjijik, geli. Ya, saya geli bila pakai tuala wanita yang kebanyakan ada di pasaran hari ini. Bila kita pakai, kulit saya selalu sensitif. Sama ada saya akan rasa tak selesa, gatal, ataupun benda tu bocor, ataupun saya rasa benda itu, apa ayat saya nak cakap, saya tidak selesa. Kulit saya tidak boleh terima benda tu dengan pad. Tapi saya tak tahu dia nama pad apa, sebab saya tak pernah beli benda ni. Yang beli adalah suami saya. Kalau nak tanya brand, berapa harga, suami saya arif tentang benda ni. Bagi bukan saya. Dia lah pakar beli. Kalau saya kata anda pakar beli, hari ini saya kira suami saya pakar beli. Dia sampai hantar shopping kompleks. Sampai saya kata, bang, beli yang paling mahal. Saya cakap, dia kata setiap bulan nak tukar brand. Dia kata, jadi dia beli kat saya yang paling mahal. Saya tak selesa pakai. Ya, saya pendekkan cerita kepada anda. Baru semalam saya begitu happy. Bukan saya seorang happy, suami saya yang paling happy. Anda tahu kenapa? Dia kata selepas ni tugas dia dah selesai. Dia tak payah survey lagi apa yang nak keluar yang baru, brand apa. Ya. Jadi saya semalam kebetulan kena pakai, wajib pakai ya. Jadi semalam saya pun pakai. Saya keluar petang selepas Zuhur. Saya balik malam pukul 1 pagi. Saya jumpa saudara kita kat belakang. Saya balik, saya pakai dua Boleh saya buka Bila saya nak pakai, nak datang, saya tanya husband saya, bang boleh tahan ke ni satu bang? Ipih ya. Itu perkataan pertama yang saya cakap. Ya, sebab yang selalu husband dia beli tebal, cantik, melengkung, ada sayap, ada apa semua, macam terbang semua kan. Jadi brand tanya dia, saya tak tahu macam-macam brand ya. Okey. Jadi bila saya tengok nipis macam ni kan, saya rasa tak yakin. Betul ke ni? Nipis sangat dalam ni, mesti bocor je kan. Jadi oleh kerana saya tidak yakin, saya buka dua. Ni tak yakin ni masa ni ya. Kau cakap Bukan. Dia boleh cakap pakai. Dia kena tengok. Apa-apa pun kena rasa. Tak rasa mana boleh rasa. Bila saya tak yakin, buka dah. Bila saya tak yakin, saya pun buka, maka saya tampal begini. Sebab nipis, saya tak confident. Bila saya tampal, setelah selepas saya balik ke 1 pagi, saya terus buka, saya kata, yes! Saya cakap macam tu. Anda tahu kenapa? Bila saya buka, dia kering. Boleh saya letak tangan saya letak tangan bang. Saya cakap kat husband saya, anda lucu, tapi ini benar. Saya buka, saya tak tangan, tidak basah wajah saya. Okay. Kemudian bila saya buka lapisan bawah
bawah tidak terusik dan tidak terjejas. Begitu. Baik. Hebat. Okey. Pendek kata, wanita bila hari pertama datang bulan biasanya banyak tetapi tidak bocor. Alhamdulillah, cukup, tak bocor. Itu yang saya nak kongsi dengan anda, tak bocor. Saya ni dah 46 tahun. Inilah masalah yang saya hadapi. Tapi semalam dah terjawab soalan saya selama ini, dah dapat jawapan dan selesai. Jadi itulah hebatnya produk Pretty Collection ya. Dan bila kita pakai, kita rasa selesa membuat, berani. Masa sejuk, masa selesa. Orang lelaki jangan ingat hak ni wanita saja, orang lelaki kena ambil tahu juga. Kena jadi lelaki yang besari, hebat. Dia kena ambil tahu semua benda ni. Bagilah bukan kat semua saya. Dia tak faham lagi kan? Begitulah hebatnya produk Pretty Collection. Okey, ini yang pertama saya kongsi kat anda.